Hai, sekejap lagi saya nak pergi ke festival Kokura Bamboo Festival lah. So dekat Kokura Bamboo Festival ni akan ada banyak buluh-buluh yang bercahaya dikelilingi istana lah. So sekejap lagi kita akan sampai ke Kokura Bamboo Castle ni lah, bagaimana tempat. So buluh-buluh ni dihiasi dengan ukiran kanji mereka. So ni kita belum sampai lagi ke kawasan istana sebenarnya. Ini kawasan luar mereka. So sekarang saya berada di pekarangan istana ni. So ini semua bambu-bambu. So apa yang menarik ya, bambu ni diisi dengan lilin sebenarnya. Kalau tengok kat sini ada lilin. So ini adalah real, bukan lampu buatan . Okay. So saya baru beli tiket berharga 1000 yen. So ini yang kita akan nampak nanti, bagaimana bumbung-bumbung ini telah dihiasi. Dalam bumbung ni adalah dia punya lilin tu. So beratus-ratus lah sebenarnya, atau beratus atau beribu. So inilah kawasan pemandangan istana nanti kalau anda dengar. So kita akan masuk sekejap lagi. Macam mana agak dia punya moment, vibe. Macam ni kita nampak macam ada gambar kuda. Gambar kuda yang berkepak. Ada gambar harimau. So, yang menarik dekat sini, yang pasti akan meruntun jiwa kita apabila kita lihat view ni lah. Saya tengok ke depan. Tu dia. Wow, banyaknya dia punya cahaya kat sini. Buluh-buluh cahaya. Nampak tak dekat sini? Oh, buluh. Buluhnya dibalut dengan corak tertentu. Ada Dragon Ball. Goku. So, wow. Banyak lilin-lilin. Buluh-buluh. Dalam buluh tu ada lilin . Ya, ada lilin. Gelap pula dekat sini. Tak nampak muka saya. So, ini keadaan sekeliling. Kalau saya nak tangkap gambar pun tak nampak muka. Kalau anda lihat kat sini ada satu watak mitologi Jepun. So saya ada sebenarnya topi dua watak mitologi Jepun ni. Satu Fuji, satu Ranjin. Satu penguasa angin, satu penguasa kilat. So mereka ni merupakan kata watak mitologi Jepun lah. Penguasa angin dan penguasa kilat. Wow, ada hiasan Kokura Castle. Nice. Wow, okey, ini lagi cantik. Ini cantik. Anda lihat kat sini, buluh. Oh, okey. Kita tengok pemandangan buluh dekat atas ni. Itu gambar istana. Oh, yang menjadi ikonik . So selalunya apabila poster untuk mempromosikan festival bambu ni, mereka akan guna gambar kat atas ni. Di atas ini gambar istana dan di bawah ini adalah bambu-bambu. Oh, saya kena letak gambar ni. So kita akan cari tempat spot yang menarik untuk kita tangkap gambar atau selfie. Tapi sayang dekat sini gelap pula. Alright. Oh, kalau tengok sini ramai mereka menangkap gambar ni. So itu tempat spot yang menarik lah. Okay, ini pemandangan atas ni. Sekarang ni saya tengah berdiri berhadapan dengan pemandangan view gambar Kokura Castle dan hiasi dengan bambu-bambu castle ni. Okay, saya rasa saya dah habis round-round kat sini dan enjoy menikmati pemandangan vibe kat sini.
So agak okey lah bagaimana mereka menghiasi buluh-buluh mereka dengan cahaya lampu, dan setiap buluh tu ada corak-corak tertentu. Sambil tu mereka menunjukkan budaya-budaya mereka kat sini. So agak menarik lah sebenarnya. So